Kalau saya cakap pelaburan hartanah terbaik anda yang seterusnya mungkin bukan di Malaysia tetapi di United Kingdom. Cari Syamsul bila rumah. Ya, semakin ramai pelabur Malaysia kini mula melihat peluang di luar negara. Realitinya, pasaran hartanah sentiasa berubah. Ada kawasan yang berkembang pesat, ada yang mengambil lebih lama untuk memberi pulangan. Sebab itu, ramai pelabur hari ini tidak lagi meletakkan semua pelaburan mereka dalam satu negara saja. Mereka mula membahagikan portfolio untuk mengurangkan risiko dan mencari peluang baru. Antara destinasi yang sering menjadi pilihan utama ialah UK. Kenapa UK? Sebab permintaan sewaan yang konsisten di banyak bandar utama. Yang kedua, mata wang pound sterling yang kukuh. Yang ketiga, pasaran yang matang dan mempunyai sistem perundangan yang jelas. Dan yang keempat, potensi pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang di lokasi yang tepat. Sudah tentu setiap pelaburan ada risikonya. Sebab tu, pemilihan lokasi, pemaju dan strategi pelaburan sangat penting. Kalau anda dah ada hartanah di Malaysia, mungkin sekarang masa yang sesuai untuk mula melihat peluang di peringkat global. Bukan bermaksud berhenti melabur di Malaysia, tapi tambah satu lagi aset di pasaran antarabangsa sebagai strategi jangka panjang. Dapat sesuatu? Kita bincang sama-sama, cari jalan yang tenang.